Baiklah, hari ini saya bersama dengan Puan. Niza. Soalan kepada Puan, apakah perasaan Puan apabila melihat anak Puan menerima sijil SPM hari ini? Bila saya dapat tahu melalui SMS, dia tak tahu lagi pun. Kira bersyukur amat sangat kepada Allah Ta'ala atas cemerlangan SPM lah yang result yang diterima ni. Soalan seterusnya, apakah harapan Puan terhadap masa depan anak Puan selepas mencapai kejayaan ini? Harapan saya adalah kecemerlangan ini dapat dikekalkan momentum dia. Ini sebab ini baru permulaan SPM ni. Lepas ni panjang lagi langkah yang perlu dihadapi. Maknanya lepas ni masuk U, lepas U adalah pekerjaan, maknanya lagi panjang. Maknanya harapan saya semoga Hana akan sentiasa cemerlang lah sehingga selama mana yang ada dan apa segala yang dibuat ni, yang akan dibuat. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Puan Hiza. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Ariana dari KUTV PSS dan hari ini saya bersama dengan Okey, nama saya Cikgu Asmawati binti Cik Sidi. Saya mengajar matematik tingkatan 5 dan tingkatan 4. Apakah perasaan cikgu apabila melihat kejayaan murid-murid yang menerima sijil SPM pada hari ini? Cikgu sangat bangga dan terharu melihat kejayaan murid-murid sekolah kita, Sekolah Menengah Kebangsaan Jalan 3 ni. Tapi yang paling cikgu rasa, yang paling cikgu bangga hari ni, kelas yang cikgu ajar 5S2, semua dapat A kecuali 2 orang dapat B+. So satu kejayaan yang agak besar daripada pihak cikgu dan pihak murid-murid jugalah. Dan Alhamdulillah murid-murid semua mendapat kejayaan yang sangat cemerlang pada hari ini. Semua subjek yang cikgu dapat tahu hari ini, matematik, BI, semua perform. Okay? InsyaAllah yang terbaik. Terima kasih cikgu. Panjang cikgu mengajar mereka, apakah perubahan yang paling ketara cikgu lihat pada mereka? Sepanjanglah saya ajar landscape daripada tahun 2008 sehingga 2025, saya nampak banyak perubahan yang ialah murid-murid sekarang ni dia lebih banyak komitmen, lebih kreatif dan dia tahu hala tuju dia nak ke mana. Kalau dulu anak murid cikgu kebanyakan dia kata dia lepas SPM dia tak nak belajar dah. Dia tahu target dia kata, cikgu SPM ni dia nak sampai ke mana ataupun landscape ni sampai ke mana je cikgu. Tapi bila dia mulai pada SPM 2017, ada ex-student cikgu tu paling bagus lah, dia dapat SPM 6A dan dia telah melanjutkan pelajaran di UiTM dan masa dia diploma dia dapat Dean List dan juga anugerah Chancellor, degree pun dapat anugerah Naib Chancellor. Dan cikgu paling terharu ialah pada SPM 2023, 2 orang anak murid cikgu mendapat straight A dalam SPM. Dan tahun lepas merupakan SPM 2024 ialah paling terbaik untuk landscape sebab terbaik Selangor untuk penerbangan landscape tahun lepas, tahun 2024. Tahun ni Alhamdulillah masih lagi juga ada seorang lagi dapat A+ dan ada beberapa orang dapat A. Alhamdulillah. Pastinya itu cukup lah. Dan cikgu sangat rasa turun cikgu bersara, cikgu harap landscape akan terus berkembang insyaAllah. Terima kasih. Terima kasih.